Ngak tu. Dak ah? Beli apa? Segula. Segula. Rasa gula. Segula juga? Gula dan masam. Gula dan masam. Sebatang berapa? 8. RM8. 3? 3 RM20. Betul. Berbaloi lagi 3 lah. Okey. Mari kita rakam pembilok-bilok. Rupanya ni POV dia. Hai guys. Saya lah owner kepada vlog ni. Ya ke? Aku tak record banyak idea. Tak apa. Tu dah record lah. Dah? Tu dah sampai sini. Dah sampai mana ni weh? Apa? Tit. Kat. Okey, lagi sekali. Macam ni sebutan dia. Concubine? Concubine line. Line? Line. Kenapa line? Tak tahu. Lane. Concubine lane. Ya, aku rasa. Wah, kita kena cari jodoh kan. Ya. Kenapa? Okey, apa yang cakap tadi dah masuk video. Dia punya suruh. Nak masuk rubrik degree. Biar aku cari siap-siap sekarang. Patut rubrik kita isi tadi ada pasal jodoh lah weh. Iya. Markah last tu kan? Jodoh. Semua orang kena isi rubrik tu. Tak adalah, tadi dah siap dah. Oh, dah siap. Yang isi nama tu je. Lepas tu hai. Beri batin nampak macam apa? Nampak macam kucing fake. Okey, cuba tunjuk. Cuba tunjuk. Tu. Nampak ke fake tu? Kau nampak kepala dia weh. Dia dah diam. Dia bergerak. Kau tipu. Parti dengan tipu tak pernah dipisahkan. Ini muka seorang penipu. Kita kat mana ni? Kita kat pekan orang handsome. Oh, ya. Tapi kenapa gelap? Tak nampak lagi. Tak nampak lagi orang handsome. Dalam hidup ni. Lele. Pekan orang cantik lah tu lah. Kau dah cantik lah. Tersalah ni. Tapi nanti jadi epoch. Tak jadi ipoh dah. Yum. Oh. Yo. Okay, jangan ambil gambar sini dulu. Masuk. Nampak lawa weh. Murah sih, jual. 19 je sekian je. Dapat harga macam ni. British Empire, brilliant scientist. Blinded universe. Social worker. Fizik. Tak apa, tak mahu. Account tak ada. Fizik je ada. Fizik je ada. Fizik kartun je ada. Akaun kartun tak ada? Tak ada. Sial akaun. So you want to be a human? How? How to be a human? I mean human. So ni bilik. Ni dia bilik hotel. Bilik kita. Bilik hotel. Korang tak tahu? Mari saya tunjukkan. Ada ayat. Kowe. Di sini ada aircon dah. Di sini kita boleh pastikan. Di sini. Ini kalau tanda tak ada air. Tisu. Tisu amat lah. Nak makan cendol.
Daging meleleh. Apa lagi? Daging atromen. Daging atromen. Daging atromen. Memang dia sikit. Tak. Dia sikit. Bang, lihat bang. Lihat. Macam nari tu. Berapa lah? Alah, kamera. Kau nak tengok abang aku. Wow. Jadi masuk. Cuk. Wih. Ini RM30. Oh. Tak boleh zoom pula. Alamak, tak boleh zoom pula. Okey. Pakcik tak nampak. Okey. Wait, aku rasa kan pakcik-pakcik tu Okey. aku rasa dia macam nampak kot kita kok jalan-jalan tadi. Ada kena buat sound kan. Tak boleh malu ah. So hari ni kita nak makan Kaning dim sum. Tepi tu takut lagi. Dah sampai. Cakap apa? Dah boleh pusing. Ya. Dah ada settingkan dia dah. Tak, rupanya aku tak sedar dia ada flip. Kamera. Oh, macam tu. Okay, guys. Mana ambil seru? Kita dah sampai di Kaning dim sum. So, right now kita akan makan dim sum. Sum apa? Samdul. Dul apa? Dul lah. Lah apa? Lah tiba. So this is my outfit. Macam mana lah pusing? Slide bawah. Wow. So this is our outfit. Yay, outfit check. And this is our makeup today. It's not giving, but it's giving. Yeah, it's not giving. And she not pregnant, but she always deliver. Abortion dah ni. Tak pernah nampak. Excited guys? So this is our day 2. Day 2 in Penang. Penang pula Ipoh. Hi guys. So sekarang kita berada dekat Kaning dim sum. Kaning dim sum ni Ifa yang suggest. But I think Kaning dim sum is very delicious. Ambil gambar. Titik salad. Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Wanna be yours. Ni ya. Vacuum. But every time I think I'm free. Why
hit the dance floor, I got all I need. I ain't got cash, I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I love you, baby. I don't need dollar bills to have fun tonight. I love you, baby. I don't need no money. As long as I can feel the beat. I don't need no money. I gotta move like that. I gotta move like that. Kenapa dia blur pula ni? Lembak gila. Tepi ni kan dia punya tu. Bukan tinggal. So, kita sampai di Penang. Okay, dah. Thank you. Mana dah tak ada colour. Wow guys, I just figure out how to flip the camera guys. Tapi dia dah di-flip. Yeah, we have Aimi and Fatin here. Okay, bye guys. Semua tengok. Kajak pun buat aku mana? Macam mana naik ke? Dari sini? Naik je lah tu. Ini seleriknya macam cilan. Ini bagi tak? Saya nak ais suam. Ais suam. Ais suam, ais suam. Sebab dah tak ada roda pun. Nak nasi goreng Cina. Nak yang mualaf saja. Nasi goreng Cina nak yang mualaf. Mualaf saja. Malah kita bagi nasi kosong ya. Goreng kampung tapi ada yang kat Bandung. Kena poister ni. Okey, lagi. Siapa nak stone kat tak tahu kat mana. Korang semua tengah stranded. Tak tahu pergi mana. Okay, betul depan tu ada Penang Port, Ifah kata. Lepas tu Mary kata dia nampak ferry tapi tak ada ferry pun. Terus situ ada Jabatan Pulau Pinang. Okay, tu sini ada banyak kedai. Lah makan, kami duduk macam tak mahu. Kami pun dah kenyang. Buat apa? Ya, aku dah rekam dari tadi. Aku dah zoom. Jan. Okay, tu lah Penang dia. Penang Jabatan Pulau Pinang. Okay, banyak gila kereta. Okay, dah gelap. Kaicu satu, angkat satu. Oh, jadi Kaicu salah sebab dia ada Syah angkat satu. Kaicu apa sah? Kaicu Syah. Okey, Syah angkat dua. Syah. Wah, aku angkat dua. Syah. Baik. Medi ya. Medi satu. Isi juga. Isi aku. Okey, Syah terkeluar. Aku dah keluar. Apa lagi dah? Okey, Medi. Aku buat dah. Dah. Apa Syah? Aku dah. Syah ialah imposter. Ya. Dah. Tiba-tiba. Okey, dah punya Syah ni awal. Dah hadiah apa penting tau? Benda apa? Motosikal. Benda sama. Sejuk. Tapi dia punya sejuk tu kita kereta. Lebih kurang. Kami kereta. Ya, motor sejuk. Motor sejuk. Okey.
Tapi hantarlah kereta. Aku ingat kereta betul lah motosikal. Oh. Dah lesen 17 tahun. Aku cakap okey je lah go on je. Oh, motor ada bluetooth. Dia tak kata aku bawa tahu. Mana ada motor ada bluetooth. Aku sebenarnya memang aku syak-syak. Tiba-tiba dia dalam benda tu ada 3. Apa benda? Dia pun lambat balik abai. Kau tak kenal. Hi guys, so sekarang kita tengok main poster dah. Kita pergi sana nak tak? Boleh? Wow, apa nama lah? Tak tahu. Okay, so sekarang kita nak beli naik link bike. I made offer, dia kata satu hari RM5. Lepas tu aku macam oh my god. Aku nak. Okay dah, ambil. Yahoo! Okay, jap. Oh my god. Okay, naik. Ice cream. Kalau ada GoPro ni ada bawa dah. Sorry guys, dekat sini. Kaitu. Ha. Jap. Okay, Naimi. Sudah ada baju main. Bodoh lah. Tapi dia pakai mulut. Dia ada baju? Dia tak apa. Rasa pomelo. Pomelo rasa apa? Dah melo. Tahu tadi. Aimi tanya aku. Kita nak pergi mana? Kita lambat lagi kan? Lepas kata, yelah lambat lagi. Lepas tu kata, kau takkan nak balik? Lepas tu kata, yelah kalau tak balik pun yang ada tenaga aku je tahu. Apa semua dah penat. Lepas tu dia pun macam, jauh juga nak. Weh, kau beli aiskrim daripada ni? Dia dia macam sedap tapi macam bawah RM10. Serius patut weh. Atas sikit je RM5. Kakak suka beri sini? Beli. 2 kali search. 2 kali spasi. Tengok siapa boleh tahan. Tak, tadi kan tanya ni gini patut. Ni gini tak patut. Ni patut. Ni serius. Once in a lifetime. Sumpah boleh lagi nak try. Kat sini je dia. Oh ni je. Rasa dia Okay, game ni confident if satu pack biar beli benda tu. Rasa KL already sold out. Oh, real. Real. Tinggal 2. Angka nak ambil dua-dua. Ambil. Real. Maksudnya orang memang suka. Tak, baki hang tu memang cukup nak bayar ni satu je. Tak, boleh tambah 1. Ha. Lagi Mana buat tahu 2 hang kereta kan? dapat. 1 kereta 1. Sudahlah. Satu, dua.